kat atas bukit je. Tarik polypipe. Tarik polypipe je. Pakcik tu. Macam aku dah buat. Aku sumpah aku nak menangis aku. First time naik masuk hutan, naik bukit, tarik polypipe. Oi, penat. Sebab nak ganti yang bocor dah. Betul. Tapi cakap kalau macam ni kerja aku baik aku duduk office je ke kan. Penat, itu penat. Penat dari satu aku pernah buat. Betul penat lah. Punya nak sampai kat port Batang Kali je. Batang Kali hutan tebal tu. Okey. Struggle je. Bayangkan mesin aku nak lalu kat celah-celah pokok tu kan. Sengit sikit baru dapat jalan macam ni. Sengit sikit baru dapat jalan ni. Memang kesabaran tinggi. Dengan kau tahu lah Batang Kali tu batu besar-besar. Kadang ada longkang aku nak kena lintas. Macam mana aku nak bawa mesin aku kat sana? Ya, faham. Aku kena susun casing yang aku nak korek tu. Aku cantumkan, buat 6 batang, aku cantumkan. Aku tipiah mesin aku atas tu. Okey. Mesin aku, Dia kira jadi macam roda lah benda tu. mesin aku ni, dia punya kaki dia macam ski tau.